1 hari bulan 6 kita akan bertolak ke Penang, iaitu kepala atas urusan kerja suami kita lah. So sekarang pukul berapa? Hampir ke pukul 2 kita akan gerak daripada Bukit Lama Putra. So bye. Tengok penuh dengan barang. Abang, adik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan gerak ke Penang. Tengok, budak ni dah habis lepak dah. Gamuda apa ni? Gamuda, oh. Walaupun dekat rumah je tak pernah kita masuk lagi. Sebabnya panas. Tidur ke dia? Tak panas ke dia orang ni main Tak tidur. Tengok telefon, minum susu. Ni Gamuda. Okey, ni area pertama kita berhenti untuk beli air. Area apa ni ya? Rawang. Area Rawang. Tengoklah kereta. Penuhnya hentian. Tak apa ni. Kita baru sampai Ipoh. 5 jam baru sampai Ipoh. Sebelah sini damai kan, sebelah sana YTA dah kerjakan ni. Kita awal kan Capital Hotel. Setelah 9 jam membawa kereta daripada KL, kita pun check in dah, cari hotel kat sini. Wah baby, apa dia ni cek ke? Besarnya hotel ni, RM180 tapi macam sangat berbaloi. Tengok, lepas tu dia ada satu bilik lagi, satu katil queen.
Ada TV, ada air mineral lagi bang. Okay, TV. Lepas tu kat sini PKNS punya pejabat. Kereta kat bawah. Wah, bestnya. Saya rasa saya nak tidur yang besar. Oh, tidur lah seorang tu. Okay, ni toilet dia. Okay, bersih. Ni toilet dia. Ni tempat mandi dia. Mak lampu dia mana tak cukup je. Macam gelap. Okay. Okay. Wah. Ada hair dryer. Okay lah. RM180 sebuah bilik yang besar macam ni. Sangat berbaloi. Walaupun sekarang kita orang baru nak check in. Cari-cari hotel, akhirnya jumpalah hotel ni. Yang paling seronok adalah Cempaka. Cempaka, you boleh main kan? Are you happy? Yeah. Say hi. 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 Baby. Oh, seronoknya dia. Ni nama tempat ni. Apa ya? Bagang Ajam. Tu kereta kita kat bawah. Bagang Ajam. Tengoklah budak. Sangat berbaloi lah dengan pendak hari ni tu. Sangat berbaloi. Good morning. Hari ni hari apa hari ni? Oh, hari Ahad. Ahad 1 Jun. Hari pertama kita dekat Penang. Tapi sekarang Mami Jah ada dekat apa? Batua. Sebab ada urusan dekat Tasik Geluguk. So kita akan pergi meeting dulu. Teman husband pergi meeting. Dia lah yang pergi meeting. Mami Jah kat atas kereta je. Lepas tu semalam Mami Jah stay dekat Capital Hotel dekat Batua. Rupanya kat belakang hotel kita tu laut tau. Laut. Kat Batua tu yang tempat orang naik ferry tu. So sekejap lagi kita nak cari tempat makan breakfast. Okay, stay tuned.